Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, rakan-rakan dari yang berhormat YB Yohanis yang Ketua PAS kawasan Jerantut, yang adinda yang berhormat Insinyur TS Khairil Nizam, Ahli Parlimen Jerantut, Ustaz Zakwan, rakan-rakan pimpinan PAS kawasan, Mat Saad, NGO Mat Said, NGO Perantau, rakan-rakan hadirin hadirat yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana pada malam ini dapat berjumpa. Saya lama dah tak sampai Jerantut. Sampai-sampai dapat makan patin buah, alhamdulillah. Bukan senang dapat ni. Ya. Jerantut memang, ya, saya rasa syukur, alhamdulillah dapat bersama-sama sepentas. Ya, rakan-rakan pimpinan, orang hebat, YB Yohanis rupanya yang di-Ketua PAS kawasan yang termuda. Insinyur Tan Sri Khairil Nizam ni sama mantan ketua muda. Saya pun mantan ketua muda, dia mantan ketua muda. Cuma dia mantan muda yang muda, saya tua sikit lah. Ya, tokoh teknokrat, saya memang kagum dengan beliau dan bangga. Memang kenal dulu masa dia muda lagi lah. Sama dengan Nurul Izzah belajar Universiti Teknologi Petronas. Tapi baru ni bila kes meletup di Subang Jaya, ya, dia tampil dengan penerangan yang cukup memukau. Ya, ini antara kehebatan tokoh-tokoh muda daripada PAS, dan alhamdulillah saya dapat bersama-sama. Beliau lulusan UTP, ya, Universiti Teknologi Petronas, antara universiti yang terkemuka. Sebut UTP ni saya teringatlah cerita dulu. Dia pun sebut dah tadi ni. Jasa sikit, jasa dulu. Orang tak ingat jasa kita tak apalah, kita cerita juga. Ya, masa di UTP saya tak pernah masuk, saya sekali masuk. Sekali masuk bukan masuk belajar, masuk nak selamatkan orang ni. Masuk, lepas tu tak masuk lagi lah sampai sekarang. Masa tu UTP baru tubuh, anak bos saya masuk UTP. Bos saya dulu lah. Yang saudara tu sekarang ni, Perdana Menteri sekarang ni, anak dia dulu masuk UTP. Dia masa tu dalam jail. Dia bila dalam jail, tinggal mak dia dengan anak dia ni. Sama, berdua je. Ya, mana pergi pun berdua. Ya, memang masa tu memang mereka terpukul. Ya, memang sebab tu yang YB Khairil sebut tadi, kan, kita anggap mereka dizalimi dan kita bantu dan perjuangkan. Jadi masuk UTP, dia terpisahlah anak dengan mak ni. Jadi tiap malam yang anak ni call menangis, yang mak ni call menangis. Duduk gindu. Saya pun pening lah kepala saya. Saya masa tu ketua muda. Pemuda nak jaga. Anak dia pun kena nak jaga. Bini dia pun kena nak jaga. Lama saya bagi tahu kawan saya, jom. Saya tak pergi seorang. Ni jangan fitnah pula, kan. Masa tu dia cik lagi, sekarang puan lah, kan. Ya. Saya pergi dengan kawan saya, ada arwah dah pun. Saya kata, jom kita pergi UTP. Ya. Sebelum tu saya telefon dia. Saya kata, you kemas semua barang. Saya datang, saya ambil, kita tak balik lah. Saya pening. Kan? Tak selesai masalah. Kan? Balik, jumpa dengan mak, duduk dengan mama. Jadi saya ambil dia, masuk UTP. UTP tahu lah. Kan? Bukan senang nak masuk. Universiti. Dengan ada guard house dia apa, tapi kita pun bismillahirrahmanirrahim, kan. Yap insing mata kaji, kan. Kenyit mata, guard bagi lepas masuk. Ambil dia, keluar, suruh dia duduk belakang Pajero. Saya pakai Pajero, duduk belakang Pajero, tunduk. Jangan nampak kena tahan. Tunduk, barang semua masuk. Saya daripada UTP Teronoh, daripada Teronoh Perak tu, saya terus bawa ke rumah. Tak ada singgah mana-mana, jadi masalah pula, kan. Terus bawa ke rumah. Masa tu bulan puasa, saya masih ingat lagi, Ramadan.
Dah sampai rumah dah dekat bulan puasa. Mak dia tak tahu saya nak bawa balik anak ni. Saya buat surprise lah. Surprise Ramadan, dia kata. Ni sekejap lagi nak sampai, tolong buka gate. Buat apa datang nak buka puasa? Dah, bukan nak buka puasa. Buka puasa, saya boleh buka puasa tempat lain. Ini ada surprise. Surprise buka, tengok anak ni, anak you, ambil lah. Asyik call dua-dua, yang ni menangis, yang tu menangis. Nah, saya bawa, kes seludup lah ni. Seludup keluar anak dia. Macam tu punya jasa ni, saudara. Macam tu punya jasa. Wabi Khairil. Kan, sebut tadi. Ya. Kawan-kawan dia dalam PAS. Arahan PAS. Dia tak ingat. Jasa saya. Lagilah tak ingat. Kan. Dia kecil. Jasa PAS. Saya beritahu dah. Kalau tak ada PAS ni, mati dah dia ni. Tak ada nyawa dah ni Ibrahim ni. Nyawa politik lah. Bukan nyawa dia, nyawa tu kan. Nyawa politik tak ada dah. Kena pecat 2 September, pucat lesi dah. Nak pergi sembahyang Jumaat pun, rumah dekat dengan masjid tu. Rumah dia Damansara. Nak pergi sembahyang Jumaat, dia kata ni okey ke ni? Nak pergi Jumaat ni macam mana? Sebab 2-3 hari tu muka depan utusan Malaysia macam-macam cerita lah. Kan? Keluar dah semua ni. Jadi saya kata, you kalau tak takut, tak buat, you takut apa? Masa tu saya ingat dia tak buat lah. Kan? Rupanya dia buat. Patut dia takut. Kan? Ya, pucat lesi. Dia mula darah sikit muka ni bila Presiden PAS almarhum Ustaz Valentino main rumah. Masa tu baru nampak dia semangat sikit. Belum cukup lagi semangat. Bila round masuklah di Pahang ni sampai ramai. Tapi yang paling ramai masa di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan. Puluh ribu tunggu dia. Itu kerajaan PAS. Tok Guru Ni Aziz almarhum juga tunggu dia. Beri sokongan kepada dia. Masa tu baru saya nampak semangat dia datang balik. Tidak hilang semangat lah. Itu jasa PAS. Ada ingat? Ada ingat lah. Mana dia ingat? Ketimbang temberang macam tu lah. Lanyak lagi, kuat lagi. Hina, Tuan Guru hina. Dia pandai cakap. Dia ada, saya tak, kita ada. Kita kena ada adab. Tu dia cakap lah kan. Dekat belakang semua ni dia sangat belasah cukup. Saya bukan tak tahu. Itu cara dia. Depan dia baik, belakang semua dia belasah zap. Ya. Tak ada. Itu jasa. Tapi kita nak heran apa, saudara? Nak heran apa? Kita ni rakyat. Raja pun dia tak kenal jasa. Raja ni, ini Sultan tempat saya berdiri ni. Sultan Pahang ni. Dia angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Sultan ini. Betul? Masa ni Sultan ini yang jadi agung. Dia bukan majoriti pun besar. Bukan ada majoriti pun. Hanya kerana ehsan Sultan ni, dia jadi Perdana Menteri. Kalau memang kamu menang besar, majoriti, tak apalah, tak tutang budi lah dengan agung. Dengan Sultan pada masa itu. Agung. Pada masa itu. Tetapi kamu tak ada majoriti. Hanya betul ehsan yang Bertuan Agong ni. Bagi ruang baru jadi Perdana Menteri. Angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Buat apa? Ada ingat jasa sekarang? Kalau dia ingat jasa, tak adalah baru ni Dewan Negeri Pahang. Apa Tengku Mahkota cakap? Apa Tengku Mahkota titah baru ni? Itu orang tak kenal jasa tu. Dia boleh jawab lah ni. Ni satu biadab ni pandai cakap gadap kan, dia biadab. Tengku Mahkota raja buat titah dalam Dewan Negeri. Ada benda tak puas hati. Kamu pergi menghadap lah. Jangan jawab secara terbuka. Itu bukan cara jawab raja. Tak tahu ke? Apa dia tak faham? Mustahil dia tak faham, saudara. Sebab apa dia buat? Dia sombong. Dia angkuh. Aku sekarang Perdana Menteri. Dengan Trump pun aku boleh menari. Main dia. Ya. Baru 3 tahun ni. Baru 3 tahun Perdana Menteri. Bayangkan kalau ada 10 tahun jadi Perdana Menteri kita. Mampus kita. Ya. Dia kurang hajar, dia jawab apa? Dia, saya hormat. Dia Tengku Mahkota. Tapi kena faham juga. Tengok, ada tapi lah. Dah lah kan, patutnya dia kata apa? Dah, okey baik, saya ambil maklum. Saya akan menghadap secepat mungkin. Saya akan pergi ke Istana Pahang, menghadap dan bagi penerangan. Ya.
Jawapan apa pun tak kira. Saya menghadap. Ini dia tak cakap, dia menghadap. Apa pasal? Dia kata apa? Saya minta Menteri Kewangan 2 pergi jawab, pergi menghadap. Pergi bagi penerangan. Tak kurang hajar. Tak kurang hajar. Ini betul-betul ni kurang hajar. Dia datang Pahang saudara, lempang je muka dia ni. Ya. Saya bukan main-main ni. Betul ni kurang hajar. Ini raja yang bagi kamu jadi Perdana Menteri tau. Kalau raja lain. Ingat baik-baik sikit. Ni Agung sekarang ni. Ingat baik-baik. Saya bagi tahu kan, bagi kawan-kawan. Kita mana boleh. Kita rakyat kan, kita kena ingat sikit kan. Kalau jadi dia balik Johor, yang ni jadi Perdana Menteri, alamat. Sekarang ya tuanku. Ya tuanku. Fatih ni tak tutup tingkah tuanku. Fatih ikut tu. Balik aja pergi Johor. Hang dah Sultan tak ada Agung lagi. Nak tengok lah. Tengok. Pahang dia apa? Dia boleh jawab apa? Saya hormat, tapi kena faham juga peruntukan Pahang tu besar. Saya minta Menteri Kewangan 2 jawab. Peruntukan tu besar, maknanya apa? Tak betul lah Tengku kata. Ini peruntukan Pahang besar. Memanglah betul besar. Pahang negeri besar. Betul? Dapat peruntukan besar apa masalah? Itu pun tak betul. Peruntukan besar, ia besar-besar mana? Besar kalau tak tahu besar, kena ketimbang. Itu ini betul-betul ketimbang, bukan dia punya ketimbang. Dia punya ketimbang bohong. Wabi Kari sebut banyak kali dia bohong, menipu kan. Itu ketimbang. Orang parlimen dia faham lah. Disebut ketimbangnya menipu. Tapi sebenarnya dalam Dewan Bahasa, ketimbang tu apa? Ketimbang tu berbanding. Berbanding. Betul peruntukan besar pada Pahang. Berbanding Pulau Pinang tu apa? Barulah kita tahu adil tak adil. Dia sebut peruntukan besar. Memang besar. Memang 10 bilion mungkin. 15 bilion mungkin. Tak sampai pun saya rasa. 45 bilion ada Pahang. Dia bagi, kan? Tak sampai 10 bilion. Pulau Pinang nak buat apa? Pulau Pinang lagi besar ke lagi kecil? Berapa? LRT saja 18 bilion. Satu projek 18 bilion. Satu projek 18 bilion. Itu pun tipu juga. Mula-mula dia kata 10 bilion. Mula-mula awal-awal tu dia kata LRT Pulau Pinang kita akan buat tanpa menggunakan 1 sen pun duit kerajaan. Tengok. Bila dia sebut sen, dia tekan sen, menipu lah tu. Ini saya bagi petua pada orang jangan tu. Dia tekan lebih tu, menipu lah. 1 sen tak pakai. Dia sebut, saya bukan bohong, pergi tengok fakta. 10 juta dia tak guna. Kita akan gunakan ini inisiatif swasta. Tak guna 1 sen pun duit kerajaan. Lepas 6 bulan apa cerita? Dia suruh Menteri Kewangan 2 buat kenyataan. Apa kenyataannya? Kita ambil alih. Kerajaan ambil alih projek LRT. Apa makna dia ambil alih? Ambil alih maknanya kerajaan lah bayar. Bila kerajaan bayar, duit siapa? Duit rakyat lah. Mula-mula kata 1 sen pun tak ada. Pakai duit rakyat. Lepas tu sekarang 10 bilion. 10 bilion. Tak habis cerita lagi. Lepas 6 bulan, Anthony Locke pula. Ni DAP ni lah. Yang kurang hajar ni. Hari ni tengok dekat TV kan, punya kurang hajar budak ni kan. Kata apa? Disebabkan kos tinggi dan sebagainya, macam-macam lah. Maka dinaikkan daripada 10 bilion kepada 18 bilion. Duit rakyat semua. Baru satu projek. Bukan keseluruhan peruntukan untuk Pulau Pinang. Baru satu projek 18 bilion. Projek lain. Maknanya berapa? Puluh bilion untuk Pulau Pinang. Habis yang Pahang ni, kamu kata besar-besar, memang besar. Memang bilion, 5 bilion, 6 bilion. Tapi banding Pulau Pinang, ketimbang Pulau Pinang, berapa? Adil ke tak adil? Tak adil. Inilah dia masalah Anwar Ibrahim ni. Dia menipu. Kurang hajar. Dengan kita tak kenal jasa tak apa. Raja. Dulu sebelum ni, dendam. Dendam Datuk Najib. Satu hal lah Datuk Najib. Kita sokong ke dia salah tak salah, itu proses mahkamah. Dia dah masuk penjara. Tapi ada titah raja. Raja ni pun ada hak dia. Kita negara raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen. Ada. Hak raja tu ada. Jadi bila dia dah buat titah perintah tahanan rumah, kita kena aku.
Mengapa dia tak aku? Sorok sini. Sekejap kata tak ada. Sekejap kata ada. Mula langsung tak ada. Nah, bila makam dah ada. Sampai istana Pahang. Kena buat kenyataan. Kata ada. Tak kurang ajar. Ustaz. Istana kena buat kenyataan. Kamu Perdana Menteri, kamu buat apa? Dan ini Sultan yang pernah jadi agung. Yang kamu hantar pulang ke Pahang. Sehari sebelum dia pulang itu, dia sign titah tahanan itu. Dia boleh bohong, Ustaz. Inilah dia, Anwar Ibrahim. Sebab tu negeri saya Selangor. Cerita babi dah pula, tak habis kan. Babi lah kan. Dia boleh mengadap. Dia boleh pergi mengadap. Sultan Selangor ni. Sultan Pahang dia tak nak mengadap. Dia buat kurang hajar, dia kata Menteri Kewangan kedua pergi jawab. Selangor dia pergi mengadap. Apakah kerana dia hormat lebih Sultan Selangor daripada Sultan Pahang? Tak. Bukan kerana dia hormat lebih Sultan Selangor daripada Sultan Pahang. Dia hormat lebih DAP daripada Sultan. Nah itu sebenarnya. Sebab apa yang dia kena pergi menghadap Sultan Selangor? Sebab apa? Sebab DAP yang nak babi. Nak babi fresh, import tak mau. Sultan dah buat kenyataan. 3 kali buat kenyataan. 3 kali. Saya kesian betul Sultan saya ni. Ada menteri besar, dah bengong macam menteri besar. Kan? Dulu sampah. 3 kali buat cerita. Langsung macam tu je lah. Hari keputeraan dia saya masih ingat. Saya orang Selangor, lahir Kelang, Bandar Diraja Kelang. Mak bapak saya pun lahir Bandar Diraja Kelang. Jadi kita memang orang Kelang betul, orang Bandar Diraja. Kita tahu betul lah. Bila Sultan sebut dalam hari keputeraan dia, hari keputeraan baginda di Kelang, dia sebut masalah ni, masalah sampah ni. Tak buat juga. Ini menteri besar sampah ni. Saya tak heran. Saudara kata saya kasar dengan menteri besar. Saya tak heran ini. Sebab apa? Dia macam Nur Izzah. Dulu masa saya ketua muda, ini budak-budak ini. Saya bagi dia kerja. Dia keluar daripada Universiti Pertanian, tak ada kerja. Saya bagi dia kerja dulu. Menteri besar Selangor sekarang ni. Sebab tu saya boleh panggil dia menteri besar sampah. Langsung tak berguna. Banjir, langsung macam tu je. Tak ada apa. Babi, melagi, hancur. Suruh pula Perdana Menteri pula pergi mengadap. Yang Perdana Menteri ni pula pergi mengadap. Yang ke Pahang dia tak nak mengadap. Selangor dia pergi mengadap. Bukan kerana Sultan Selangor dia hormat. Kerana dia hormat DAP. Kerana DAP yang minta. DAP minta dalam Dewan Undangan Negeri dia minta. Adun dia minta. Padahal baru lepas saja tu titah Sultan. Sultan buka Dewan, Sultan sebut. Cukup, tak mau bincang dah. Tak payah bincang. Better dah buat keputusan muktamad. Tak boleh ada kandang dan ternak babi. Macam mana nak selesai, kerajaan negeri selesai. Ya? Macam mana nak selesai dengan peternak sekarang, kerajaan negeri selesai. Tapi better tak mau, negeri better tercemar. Dia bagi alasan, dia bukan tak bagi alasan. Alasan tu alasan masuk akal. Ia tentang masalah kesihatan, masalah najis, masalah environment. Semuanya dia bagi tahu. Full stop, tak boleh. Bangun adun Seri Kembangan. Perempuan DAP Cina ni. Bangkit balik. Anthony Locke selepas itu. Dalam program DAP selepas itu. Beri dokongan penuh kepada adun Seri Kembangan. Ucapan ni dalam bahasa Cina. Dia pandai. Bab ini dia tak cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Cina. Dia ingat semua Cina sokong dia. Sekarang Cina banyak sokong kita juga. Yang tiap-tiap hari melalak sebenarnya Albert T. Cina tu. Dia duduk pakai baju lokap sebenarnya. Duduk belasah sebenarnya. Masa dia kenal. Dia orang ni yang bagi tahu kita. You tahu Anthony Locke cakap apa? Dia cakap bahasa Cina. Tapi apa makna dia? Makna dia apa? Kita pertahankan DAP daripada yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Daripada ahli biasa sampai kepada saya yang paling tinggi dalam DAP. Kita akan pertahankan setiap patah perkataan adun Seri Kembangan ini. Yang kurang hajar, yang biadab pada Sultan. Dia boleh pertahankan. Tengok. Lepas tu, hantar Perdana Menteri. Perdana Menteri bengong ni. Pergi. Mengajak Sultan. Sultan jawab balik. Hari ini dia masuk, besok Sultan buat kenyataan. Tak cukup 24 jam. Ya. Sultan buat kenyataan apa? Full stop.
Tak better terima pandangan, tetapi better masih tetap pertahankan kenyataan better, keputusan better. Tak boleh ada ternakan babi. Dia pergi Filipina, Anwar Ibrahim. Dia boleh jawab lagi. Dia boleh jawab lagi. Dia kata ini ya Sultan jawab sikit cakap tu yang keterlanjuran dulu. Nah, saya akan menghadap lagi. Menghadap lagi. Ya, sampai sekarang tak menghadap ni. Memang Sultan tak nak menghadap lah. Ya. Jadi tak faham bahasa. Ya. Dia bukan bersultan kepada raja. Dia bersultan kepada DAB. Ya. Ini Anwar Ibrahim. Tak gila, Ustaz? Tak gila lah. Ya. Ni baru ni, Bukit Bintang. Itu gila. Madi Basah. Itu gila babi. Dia babi Selangor, cerita babi. Ini wilayah Kuala Lumpur, nak gila babi. Tak gila. Ya. Buat kerja, ya, saja cabar kita. Ya. Ada menteri jawab macam orang gila. Ya. Dia kata kita tonggang agama, dia tonggang langgang. Lagi teruk. Rosak. Satu, buat langsung tak fikir kita. Kedua, dia boleh jawab cara menteri jawab. You tak suka, you jangan main. Jangan datang. Itu cara menteri jawab. Tak gila, Ustaz. Yang lebih gila, lepas minggu, selawat pula. Bukit Bintang. Ini gila. Saya dah berawal dulu, saya mula-mula lagi, saya dah round ni, saya dah cakap. Anwar ni, masalah dia, orang amar ma'ruf nahi mungkar. Dia amar ma'ruf, amar mungkar. Saya cakap awal dah. Sebab tu saya kata jaga-jaga. Dia bahaya dia ni. Dia susah. Kita nak lawan dia. Sebab apa? Sebab dia pandai. Dia paling baik dengan Zionis. Paling baik dengan Zionis, saudara. Saya hidup lagi, saya tengok dia berpeluk dengan Wolfowitz. Kepala Zionis di Munich, Jerman. Dia sakit, ini kepala Zionis datang ziarah dia. Wolfowitz ni siapa? Arkitek perang Iraq. Yang serang Iraq kerana nak pertahankan Israel. Ini nombor satu Zionis. Kawan Anwar. Anwar boleh kawan dengan orang nombor satu Zionis. Yang dah hancurkan Iraq. Buat misi hancur, ganapkan Iraq. Kerana apa? Kerana Iraq pada masa itu adalah ancaman kepada Israel. Itu saja misi dia. Siapa laksanakan? Wolfowitz. Dia boleh datang Munich, jumpa Anwar, peluk Anwar di Munich. Dalam masa yang sama, Anwar juga paling rapat dengan ulama besar di dunia. Ya, Yusuf Qaradawi almarhum dan ramai lagi Tonji Syam Talib, Taha Jabir Elwani, ramai lagi tokoh-tokoh Islam. Dia baik juga. Ada saudara jumpa, saudara. Seorang pemimpin yang paling baik dengan Zionis, dalam masa yang sama paling baik dengan tokoh-tokoh Islam. Ada, saudara. Ini amar ma'ruf amar mungkar. Yang ma'ruf pun dibuat, yang mungkar pun dibuat, sekali jalan. Ya. Kes dia dulu, kes liwat yang pertama. Ya, saya tak nak cerita bab liwat ni lah, itu dah cerita selesai habis. Tapi ada dalam tu fakta-fakta dalam mahkamah. Orang banyak tak perasan. Ya, apa faktanya? Faktanya dia ni rapat dengan seorang tokoh judi. Seorang tokoh judi. Dalam fakta mahkamah, tiap hari pergi main tenis bersama. Kita jadi masa itu Timbalan Perdana Menteri. Kita Timbalan Perdana Menteri, kita baik dengan tokoh judi. Kita kenal, okey, kita faham. Jadi Timbalan Perdana Menteri, you kenal semua orang. Tetapi yang ini, tiap hari main tenis. Tiap hari, hampir setiap hari. Tidak ada orang yang lebih rapat dengan orang ini. Orang lain nak jumpa Timbalan Perdana Menteri ini, saya sendiri pun secara politik, saya tak boleh jumpa dia tiap hari. Dia Timbalan Perdana Menteri, sibuk. Tetapi orang ini, tokoh judi ini, ya, Datuk Nala Karupan ini, ya, saya kenal juga dia baik lah, kan? Dia hal dia lah, dia bukan orang Islam, kan? Tapi persoalan yang saya nak soal, macam mana Anwar Ibrahim, tokoh gerakan Islam, pernah memimpin ABIM, yang hebat Islamnya ni, gerakan Islamnya ni, boleh setiap hari bermain tenis dengan tokoh judi. Macam mana, saudara? Adakah saudara boleh cari seperti saya? Seorang yang macam ni. Ada ke dalam dunia ni? Dia paling hebat gerakan Islamnya.
aktivitinya, tapi dalam masa yang sama, dia bersama dengan seorang yang buat aktiviti judi ni. Setiap hari. Dalam rekod mahkamah tu, hampir setiap hari. Pada tahun-tahun yang tertentu. Itu bukti kedua. Bukti ketiga, sekular. Di Kelantan baru-baru ni. Ini yang baru. Dia jumpa ulama-ulama Kelantan, dia kata apa? Dia kata, saya, alhamdulillah, dapat jumpa ulama-ulama Kelantan. Di Kelantan, dia kata. Saya habis hati lah. Jadi sebab tu, hamba bagi 20 juta. Peruntukan tambahan. Konok lah ulama-ulama ni. Lepas tu dia boleh cakap lagi. Sistem pondok ni kita kena perkuatkan. Kita kena perkukuhkan. Inilah benteng umat Islam. Semasa kita diserang oleh penjajah, kita diserang dengan pemikiran kita, penjajahan dan sebagainya, yang mempertahankannya itu ialah pondok. Sekular, dia kata. Serangan sekular terhadap umat Islam. Yang mempertahankannya itu pondok, dia kata. Dia sebut itu. Serangan sekular terhadap umat Islam itu dipertahankan oleh pondok. Di Kelantan. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Setahun yang lalu di Kelantan. Saya masih simpan teks itu. Kelantan dia sebut itu. Balik Kuala Lumpur. Apa dia buat? Dia berkawan dengan orang, dengan parti yang paling sekular yang ada di Malaysia. DAP itu parti sekular. Parti yang matlamat perlembagaannya itu mengangkat Malaysia menjadi negara sekular. Dalam perlembagaan. Tahun 65 ditubuhkan. 66, 67 deklarasi setapak. Dia sebut secara jelas. Matlamat DAP ialah untuk memastikan perlembagaan Malaysia itu dalam kerangka sekular. Ini perjuangan kita. Siapa orang baik paling baik Anwar? Sekarang? Tak ada DAP. Dia pergi menghadap Sultan Selangor, babi punya hal, dia pergi punya hal lah. Tapi di Kelantan, dia kata apa? Kita lawan sekular. Pondok lawan sekular. Saya bagi peruntukan 20 juta. Lawan sekular. Balik Kuala Lumpur, peluk sekular. Wa ya'muruna bil ma'ruf kan, wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ayat Ali Imran 104. Ayat Al-Quran. Patut kamu menyeru kepada kebaikan dan lawan kejahatan, kemungkaran. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berjaya. Sekarang apa yang dibuat? Baik, yang makruf dia baik, yang mungkar pun dia baik. Mau Bukit Bintang, you mau bertanda, you mau bersiram, you mau mandi, you mau buat apa pun, buat. Jangan tanya saya, buat. Sekejap menteri ni tak berani ke? Kalau Perdana Menteri tak bagi lesen, dia berani ke buat ni? Dia siapa? Dia mesti dapat lesen daripada Perdana Menteri. Dia boleh berani buat, boleh jawab kita pula tu. Boleh pergi pula ke depan tu pula. Pancut air pula dia pula tukang pancut. Ya. Lesen besar. Sebab apa? Anwar kata, buat. Besok kita buat selawat pula. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Kita tak boleh benarkan ada pemimpin kita yang punya faham macam ni. Ini bibit-bibit pluralisme. Ini satu hari nanti, dia akan kata apa? Sama. Bukan kata satu hari nanti. Dia dah cakap dah. Dekat Malaysia dia tak cakap. Di London, di Universiti London. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia dah sebut dah ni. Pluralism. Sama. Agama semua sama. Dia sebut. Anwar Ibrahim sebut. Sebab itu ramai kawan-kawan Abim yang asal bersama beliau. Tinggalkan beliau kerana itu. Dia orang ulama ni, sebab liwat ni dia tak nak dengar sangat lah. Dia tak nak bincang sangat. Kan? Susah sikit. Kan? Masuk kazaf dan sebagainya. Tapi buat pluralisme ini, jelas. Habis. Tapi Anwar pandai. Dia cakap di London. Mana kita nak tahu. Yang baca, yang tengok, yang ikut artikel di London tu tahu. Sekarang jadi Perdana Menteri, dia mulakan. Sikit-sikit. Baru ni jumpa mahasiswa, apa dia cakap? Bangkit mahasiswa. Jangan sebut tentang perkauman. Lawan semua isu perkauman. Jangan sebut bab kaum. Apa maknanya? Apa maknanya ni? Oh, kalau tak ada langsung cerita perkauman, maknanya semua sama. Mana boleh semua sama? Mana boleh semua sama? Dalam Perlembagaan Malaysia pun dah tulis.
Ada Melayu, ada bukan Melayu. Ada pertukaran untuk Islam, ada pertukaran untuk bukan Islam. Agama Islam tu beza dengan agama lain. Agama Islam tu agama persekutuan. Agama lain tu boleh, sekadar boleh diamalkan. Beza tu. Ada bezanya agama Islam dengan bukan Islam. Ada bezanya orang Melayu dengan bukan Melayu. Ada bezanya. Tapi baru ni dijumpa pelajar dia kata apa? Jangan sebut tentang perkauman. Kamu kena bangkit anak-anak muda. Jadi obor-obor perjuangan yang baru. Lawan segala bentuk perkauman. Apa maknanya? Maknanya sama rata. Tak ada beza hak Melayu, hak Cina, India. Tak ada beza. Sama rata. Siapa yang perjuangan sama rata ni? Siapa yang perjuangan sama rata ni? DAP lah perjuangan sama rata. Sekarang Anwar perjuangkan. Tapi dalam keadaan yang cukup halus. Cukup tersirat. Ini kita kena faham, saudara. Sebab tu kita tak boleh dah. Tak boleh. Saya dudungun hari tu saya kata Anwar ini gila. Orang gelak saya. You bergurau. Saya tak bergurau. Saya kata saya tak bergurau. Dia memang gila. Saya kata berdasarkan fakta. Saya bukan kerana emosi ke. Saya marah dengan dia. Memang saya marah. Mana saya tak marah. Apa saya tak buat tu dia ni. 2 jail saya masuk. Lock up, berbelas lah, jangan cerita lah. Kan? Tiba-tiba buat kerja macam ni, memang saya marah. Tapi tak apalah, itu persoalan lain. Faktanya, orang macam dia ini, gila. Disequilibrium. Dalam fakta sains, saya sebelum tinggalkan ini, saya banyaklah saya kaji. Sebab bukan senang saya nak tinggalkan dia. Saya lama dengan dia. Orang pun kadang-kadang pelik. Jumpa saya, pakcik saya, saudara. Kata, saya pelik lah kamu ni. Anwar dalam jail, kamu berlawan habis-habisan. Dia keluar jail, kamu pergi lawan dia. Orang lain, dia dalam jail, boleh hilang. Dia keluar jail, dia peluk cium. Itu yang dapat jadi menteri, jadi apa ni. Kamu jadi apa, saya tak apa. Kan? Pasal ni orang gila. Sebab saya belajar. Sebab saya kaji. Tokoh-tokoh psikologis, psikiatris. Dunia. Bab agama tak payah sebut lah. Bab hubungan sejenis dan sebagainya dalam agama itu dilaknat. Rasulullah SAW hadis 3 kali laknat. Tak payah kita bincang lagi bab tu. Ustaz-ustaz banyak pegang ni. Tetapi dari segi sains. Sigmund Freud dan banyak lagi tokoh-tokoh psikiatris. Kata apa? Orang yang ada masalah ini, dia tidak boleh jadi leader. Kerana apa? Kerana ini an act of disequilibrium. Tidak seimbang. Bukan ketimbang. Ketimbang pun satu hal lah. Menipu ni satu hal. Tapi ini lagi berat daripada ketimbang. Lagi berat daripada menipu. Ini tidak seimbang. Maknanya tak boleh jadi leader. Itu fakta. Sebab tu saya sebut baru-baru ni. Di Dungun, lepas tu dalam podcast baru saya sebut. Bahaya. Kita tak boleh ketepikan. Kita tak boleh ketepi. Ada orang kata kazaf. Apa kazaf? Saya peduli apa? Dia orang pernah pun buat laporan kazaf pada saya, Jawi apa tak, saya tak heran. Sebab apa? Sebab ada keputusan mahkamah. Bukan satu mahkamah, 2 mahkamah. 2 mahkamah itu bukan 1 hakim. Bukan 2 hakim. Bukan 3 hakim. Berbelas hakim. 2 ketua hakim. Seorang meninggal lah pun. Ada seorang lagi masih ada. Dan 2 ni yang antara yang paling warak dalam kalangan hakim. Yang dikenali. Apa mereka takut masuk neraka? Anwar, kalau ikut Anwar, dia je lah yang baik. Yang lain tak betul je, lah jahat. Malam ni Rafizi lah jahat. Sebab dah keluar parti. Sebelum ni saya lah pengkhianat jahat. Siapa lawan dia? Ini jahat. Ini konspirasi. Ini penipu. Ini semua makan duit. Ini kaki sakau. Ini semua lah. Tapi keputusan mahkamah kita tak boleh tolak tepi. Saya berani sebut. Dan dia tak berani nak sama. Sebab apa? Sebab saya berdepan dengan dia. 4 mata saya tanya dia bab ni. Saya tanya macam mana ni bos? Orang yang bebaskan you bukan orang yang tak bebas. Kes pertama tak bebaskan. Mahkamah yang awal memang tak bebaskan. Tapi mahkamah akhir, mahkamah persekutuan. Kes pertama, belum kes Saiful. Kes pertama, sebut. 2 bebaskan dia. 1 tak bebas. Sebab tu dia bebas. Tetapi dalam conclusionnya, ketiga-tiga sebut, peristiwa itu berlaku. Aktiviti itu berlaku. Saya kata you kena jawab ini. Sebab you tak boleh kata dia orang kena makan duit. Dia kena ni dengan songlap duit. Tak ada. Sebab dia bebaskan you.
Dia kata okey saya nak jawab. Akan jawab, suruh mahkamah. Masa tu kapal Sing ada. Jawab. Dia tak buat sampai sekarang. Saya berdepan dengan dia. Sebab ini benda penting. Sebab tu saya berani cakap. Dia tak boleh jawab saya. Saya tak boleh kompromi sudah. Bab ini saya memang berdepan. Ada baru ni seorang kawan saya pula. Kawan baik. Sama reformasi orang. Kawan baik. Keluar video dia. Kan? Kabur lah apa. Saya depan dengan dia. Saya berdepan dengan dia. You kena jawab man. Tak jawab. Saya tak boleh sokong. Politik lain cerita lah. Sekarang dia bukan parti kita lah. Bukan parti. PAS ni tak ada yang kabur. Semua jelas. Alhamdulillah. Ini parti lain yang ada dalam koalisi kita. Tak kabur. Saya tak boleh bagi sokongan. Saya cakap terang-terang. Politik lah. Tapi dari segi prinsip tak boleh. Dia tak boleh jawab. Sebab saya berdepan. Saya bukan sekitar dalam ceramah macam ni. Saya berdepan. Sebab mereka bos saya dulu. Kawan baik saya. Kawan perjuangan saya. Bab lain tak apa. Bab ini tak boleh. Bab ini tak boleh. Di Indonesia sekarang tengok. Amin Rais. Tokoh hebat Indonesia. Lokomotif reformasi. Kalau dulu reformasi 1998, yang menggerakkan mahasiswa itu Amin Rais nama dia. Dia bukan saja tokoh hebat. Pernah jadi ketua MPR Parlimen. Dia juga ketua Muhammadiyah. NGO Islam yang terbesar. Ahli dia 40 juta. Ahli Muhammadiyah itu yang 40 juta. Lagi ramai daripada Malaysia ni. Ahli dia aja. Hari ni dia buat apa? Dia buat kenyataan. Ada ahli kabinet yang hubungan sejenis. Maka Presiden saya minta silakan minta dia mundur daripada jadi menteri. Itu baru jelas. Sebab itu bab Anwar saya tekankan tak boleh. Kita tak boleh benarkan. Alhamdulillah. Sekarang ni ramai anak-anak muda yang dah bangkit. Dalam beberapa hari ni dengan mahasiswa. Keadilan buat kenyataan. Anwar ni gagal. Saya tahu itu tamparan hebat bagi Anwar. Saya tahu. Saya kerja lama dengan dia. Anwar ni memang cukup dekat dengan anak muda. Ada sebab lah dia dekat kan. Sebab politik pun ada, sebab itu pasal lah kan. Dulu kita ingat sebab politik. Betul. Saya jadi susah politik dia saudara. Dia boleh suruh arah saya pergi UK, jaga grup yang pandai-pandai UK isi, paling pandai dari UK ni, kerana dia kata Daim dah bagi 100,000 pound. Daim bagi 100,000 pound, masa you kena pergi counter. Padahal dia UMNO masa tu. Dia timbalan Presiden UMNO. Daim arwah dah. Daim ni bendahari UMNO. Tapi dia tak bagi ni. Dia nak mesti kontrol. Muda ni mesti dia kontrol. Sebab tu saudara tengok masa dia jadi Perdana Menteri, berapa banyak ada pergi universiti ni. Kan, dia pergi dialog sana, dialog sini kan. Dia dengan mahasiswa ni. Dia cukup dekat. Jadi sebab tu bila mahasiswa keadilan, bukan mahasiswa lain. Mahasiswa keadilan sendiri buat kenyataan. Keluar daripada keadilan. Itu tamparan hebat. Pada beliau. 2 hari lepas, Asyik. Seorang nama Asyik, ketua pemuda PKR wilayah. Seorang dia juga bekas tokoh mahasiswa. Saya berjumpa dengan dia dulu. Saya sempat berjumpa dengan dia. Asyik ni sebab dia memang saya tengok masa jadi mahasiswa, dia antara yang berani dan konsisten melawan rasuah. Saya masa tu pernah sekali dulu satu ketika saya nak buat parti bebas rasuah, lawan rasuah je, cerita pasal rasuah je. Saya obses masa tu. Nak buat satu parti yang tumpu rasuah. Sebab saya kena jail dulu pasal OSA, kena keluar dokumen rasuah. Jadi saya memang obses. Saya jumpa Asyik. Yang bawa saya dengan Asyik ni Adam Adli. Kalau saudara kenal lah sekarang kan. Adam Adli. Masa tu dia baru habis belajar lah. Asyik ni orang yang cukup hebat, mahasiswa. Masuk keadilan. Saya pun heran sebab apa dia masuk. Kan? Tiba-tiba dia masuk. Saya ajak dia, saya offer dia jadi ketua pemuda parti saya. Parti bebas rasuah ni. Dia tolak sebab dia kata dia nak tumpu kepada C4. Dia buat NGO, ada satu NGO C4, dia bawa kerja kat situ. Jadi dia nak tumpu. Saya kata okey lah. Tiba-tiba dia masuk PKR. Saya kata macam mana dia masuk PKR ni? Kan? Tapi Alhamdulillah, 2-3 hari lepas, dia buat kenyataan, keluar PKR. Makna dia apa? Maknanya orang yang waras, yang cerdik, tak akan duduk dalam PKR ni. Maknanya kalau ada lagi dalam PKR ni, tak waras tu. Tanya besok kawan-kawan ada jerantut yang PKR ni kan. Tanya waras ke tak waras kan. Kalau di Jawa Kelang tu waras memang faham lah kan. Sehat tak sehat. Tapi kalau betul macam mana boleh sokong lagi. Tak ada dah. Yang muda pun tak ada dah.
Ini asyik dia pun keluar dah. Dan dia sebut. Sebab apa keluar? Kerana dia lihat sendiri. Dia ketua cabang, saudara. Ketua cabang Batu. Parlimen Batu. Dia ketua cabang. Bukan biasa. Ketua cabang. Ketua pemuda PKR wilayah. Maknanya dia duduk dalam kepimpinan. Dia sendiri boleh cakap, saya keluar kerana apa yang saya perjuangkan itu sudah tidak ada lagi dalam PKR. Asyik. Ya. Habislah. Hari ini Rafizi Ramli, Nik Nazmi. Saya ada sentimental value juga lah dengan diorang ni. Sebab saya yang bawa masuk mereka dalam PKR. Rafizi ni saya yang cadangkan beliau duduk dalam majlis pimpinan tertinggi. Masa tu dia belum habis belajar lagi. Kawan-kawan dalam majlis pimpinan tertinggi keadilan pada masa tu, saya ketua muda masa tu. Saya kata, saya sebut 2 nama. Untuk diterima jadi ahli majlis pimpinan tertinggi. Satu Adlan Benan Omar, arwah dah. Kedua Rafizi Ramli. Adlan dua-dua MCKK. Adlan Benan ni Cambridge first class honors. Dialah guru kepada Rafizi Ramli. Adlan pada masa itu setiausaha pemuda saya. Ya. Jadi dia yang kenalkan saya dengan Rafizi. Dia juga yang kenalkan saya dengan suami pertama Nur Izzah, Raja Syarif. Masa saya ke Cambridge masa tu, saya kenal, saya tengok baik budak ni. Saya tengok masa tu Nur Izzah ni puteri reformasi. Macam-macam orang jumpa dia, bagi surat tu, bagi saya duduk pening. Kan? Jadi saya kena cari benda kahwin dengan cepat. Saya dapatkan Raja Syarif. Kan? Mereka dah berpisah lah. Kan? Tapi saya dengar masih baik. Ya? Di kalangan mereka. Itu jodoh dia lah. Kan? Tapi ini saya nak cerita. Rafizi. Saya bawa kepada masjid tertinggi. Dan saya sebut, saya masih ingat. Kalau parti keadilan ni mau masa depannya cemerlang, mau ada masa depan, mau boleh diangkat lama sebagai parti, kena ambil anak-anak muda yang kuat, yang hebat. Dan saya tampilkan 2 nama ini, Adlan Benan Omar dan Rafizi Ramli, duduk dalam parti keadilan. Dalam majlis pimpinan tertinggi parti keadilan. Saya bawa usul itu. Ya, dan diterima. Masa itu saya ketua muda. Banyak yang tak setuju, budak muda. Terus jadi MPT. Tapi saya bawa. Hari ini apa jadi, saudara? Hari ini Rafizi keluar daripada parti keadilan. Maknanya tak ada harapan dalam parti keadilan ni. Nah, Rafizi ni pun ada perangai juga, bukannya baik sangat pun. Bukan dia baik-baik, tapi tak adalah terror sangat pun. YB Khairil tahulah dah duduk satu parlimen dengan dia kan. Dia adalah perangai dia, tetapi secara asasnya di antara yang hebat, yang cemerlang. Ya, bandingkan dengan anak-anak buah saya yang lain. Amiruddin saya sebut tadi, kan, MB Selangor. Berharap babi pun tak boleh jaga. Betul? Kan? Ada lagi anak buah saya, Samsul Iskandar. Itu anak buah saya semua tu. Saya yang bawa, dia timbalan, saya jadi mengganti saya tu muda. Saya bawa nama dia. Anwar tak suka. Anwar tu tak ada orang lain lah. Kan? Ini tengok macam sekarang sebab tu saya baru saya tahu sebab apa dia tak suka. Dia kena handsome, hebat baru dia Anwar ni. Nah, Samsul dia tak nak. Saya bawa, tak nak dia hidup lagi. Tapi nak ke apa, saudara? Jadi susah politik, cari pound, cari US dollar. Kan? Nak harap apa? Jadi ada apa yang harap begini? Anak-anak muda nak harap apa lagi dalam parti dekat keadilan? Tak ada. Nik Nazmi dulu, saya kenal dia masih belajar lagi. Dia buat blog. Satu blog namanya Dang Anum. Dia belajar lagi. Saya tengok blog ni, budak ni pandai tulis. Saya cari dia. Rupanya dia pelajar di Imperial College di London. Saya cari dia. Lepas tu kerja bersama dengan saya dalam pemuda, tulis speech. Dia Adlan Benan, ini antara mereka yang dari think tank saya. Semua keluar sekarang. Hari ini Rafizi, Nik Nazmi keluar. Kerana apa? Masalah dengan Perdana Menteri. Dan bukan mereka saja, saudara. Dia kata ada 7 lagi ahli parlimen yang bersama mereka. Saudara, dalam sejarah Malaysia, tak ada lagi seorang Perdana Menteri kehilangan 7 ahli parlimen sekaligus. Tak ada. Jarang orang nak tinggal Perdana Menteri ni. Kena pula dia ahli parlimen. Kena pecat lain cerita. Dia orang tak dipecat. Dia orang bukan kena pecat. Dia orang sendiri keluar. Anwar dulu, masa dia jadi Perdana Menteri, dia kena pecat daripada kerajaan, kena pecat daripada UMNO. Berapa ahli parlimen ikut dia? Berapa ahli parlimen UMNO ikut dia? Seorang pun tak ada. Siapa nak tinggalkan Perdana Menteri ni?
Sokong lah. Telefon, I sokong you. You don't worry. You jalan. I akan sokong. Belakang ni sokong lah. Depan-depan macam tadi 5, 7 ahli parlimen berada dalam dewan yang sama, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi. Mereka adalah ahli-ahli parlimen Parti Keadilan yang mana Perdana Menterinya adalah datang daripada Perdana Menteri yang sama. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Makna dia apa? Memang Perdana Menteri ini gila. Ya. Tak ada Perdana Menteri yang macam ni, saudara. Orang dia sendiri boleh tinggal. Itu saya tak cerita yang mengasaskan parti ini. Yang mengasaskan parti ini, yang duduk atas pentas tu, tinggal bini dia. Dengan Fauziah, itu seorang wanita. Anak Fauziah tu lah, kan? Orang Pahang lah, betul Fauziah. Kan? Lain tak ada. Saya agak siapa? Sebelah Chandra Mustafa, tak ada. Sebelah lagi, Hajah Marina Yusof, arwah dah. Tak ada. Sebelum tu pun dia dah tinggal lah. Saya belah Nail On, ketua wanita. Tak ada. Fauziah pun tak ada sebenarnya. Nail On yang bermula ketua wanita, pengasas. Saya ketua pemuda. Tak ada juga. Ruslan Kasim, arwah, ketua perangan. Tak ada. Siapa lagi naik presiden? Zainul Zakaria, bekas presiden Bar Kaunsel. Tak ada. Sebut siapa? Tian Chua, tak ada. Pengasas pun tak ada. Sekarang sampai ke bawah ni pun, ahli parlimen yang bersama dengan beliau jadi ahli parlimen, dia sign watikah untuk mereka menjadi ahli parlimen. Mereka boleh secara terbuka tinggalkan mereka. Apa maknanya? Hancur dah. Tak ada. Ya, sebab itu saudara yang saya kasih sekalian, ya, tak boleh. Kita tak boleh benarkan Anwar ni. Dan kita kena lawan. Lawannya apa? Lawannya dengan berpegang kepada panji Islam. Pegang kepada panji Islam. Pegang kepada parti Islam. Tak ada yang lain boleh lawan, saudara. Saya berani sebut. Saya banyak parti. Saya tahu. Saya ada banyak tempat saya pergi. Ya. Nak lawan jenis ini, ya, ini cabaran akhir zaman ni. Ya. Cabaran besar akhir zaman tu orang kata artificial intelligence, AI. Itu memang betul. Nobel Prize winner pun sebut dia boleh menghancurkan kemanusiaan. AI tu, artificial intelligence. Malaysia ada satu lagi AI, Anwar Ibrahim. Kita ada dua cabaran besar, saudara, betul. Tak kena lawan. Dan lawan dia dengan panji Islam. Saya, ada orang tanya, saya bukan berdepan dengan Anwar je bila saya tinggalkan Anwar dalam kes itu. Saya berdepan dengan Tok Guru Hadi. Masa tu saya sudah presiden. 2007, saya tak ingat dia presiden. Saya rasa dia presiden dia. Dia presiden. Almarhum Ustaz Fadil meninggal masa saya dalam Kementing, dalam penjara tahun 2001-2002. Antara hari malam-malam yang cukup menggetirkan saya. Sebab Almarhum Ustaz Fadil ni dia rapat, saudara. Walaupun saya bukan PAS masa tu. Tetapi masa saya dalam ISA, dialah yang mengepalai. Dialah yang macam saya ni ahli PAS. Jadi bila dapat berita dia meninggal tu saya memang kita memang tergugatlah dalam tu, ya. Saya jumpa Ustaz Almarhum Fadil, lepas tu Ustaz Hadi. Bila saya tahu kes Ustaz Almarhum Fadil saya tak sempat bagi tahu. Sebab saya pun tak tahu. Saya hanya tahu Anwar ni yang macam tu selepas dia keluar dan saya keluar. Saya keluar jail 2003, dia keluar jail 2004. Lepas dan saya masa sepanjang dia dalam jail, saya duduk rumah dia macam tadi sebutlah, anak dia suruh duduk keluar, macam-macam saya buat kerja ni. Ya. Jadi bila masa tu saya tak tahu bila dia dalam jail. Bila dia keluar jail, saya dah dalam rumah dia. Barulah saya nampak. Ada orang banyak tanya, you tak tahu, you dulu susah politik dia. Takkan you tak tahu? Masa saya susah politik, saya tak duduk rumah dia. Masa tu dia timbalan Perdana Menteri, dia balik rumah. Dia balik rumah, saya duduk rumah dia, buat apa? Dia tak balik rumah lah, saya duduk rumah sebab saya ganti dia. Kalau hari raya tu, saudara, kalau saya tak sampai, what is saya tak keluar rumah? Open house, dia tunggu saya datang, barulah dia keluar. Saya menjadi kepala pula. Di rumah, macam tu saya dengan mereka. Tapi bila dia keluar saya, 2004, saya dah dalam rumah. Jadi masa itulah yang saya nampak ni. Sebab saya duduk dalam rumah. Saya tak naklah cerita sampai besok pagi, tak habis ni. Kan? Tapi itu yang menyebabkan saya tak boleh terima. Jadi orang tanya, mengapa sampai sekarang baru? Dulu saya tak tahu. Sekarang saya tahu. Dan bila saya tahu dan saya buat keputusan untuk pergi, saya jumpa Tok Guru Hadi, Presiden. Tetapi masa itu pas dengan Anwar, Pakatan Rakyat. Tapi dan orang ulama ni, saudara, dia ambil masa.
Dia bukan macam saya ketua pemuda. YB Khairil tahulah jenis ketua pemuda. Dia tak setuju, dia tak puas hati, dia belah je lah kan. Tapi ulama dia fikir bab liwat dia tak sentuh langsung. Bab Zionis, bab Israel saya buka semua. Yang Anwar ni, network dia dengan Zionis, dengan apa yang saya jumpa, yang tu dia sebut sebab dia pun tahu. Tetapi bab ni dia kata ambil masa. Dan dia ambil masa. Mama dia ambil masa. Tetapi sekali dia buat keputusan, saudara, dia kekal dan tetap dengan keputusan. Berapa minggu sebelum saya serahkan borang untuk masuk PAS, saya berjumpa beliau sekali lagi. Saya nak betul-betul dapatkan kepastian daripada beliau. Dan dia sebut apa yang pendirian beliau, apa yang dia faham, dan dia akan bertegas dengan pendirian itu untuk melawan Anwar Ibrahim. Kerana apa? Dia Presiden PAS. Kerana apa? Kerana dia junjung Al-Quran. Dia pegang betul-betul tali-tali Allah. Ini yang boleh menggetarkan Anwar. Sampai sekarang Anwar kelang kabut, tunggang langgang, tak tentu arah. Itu. Dia tak dapat. Dia tak dapat Presiden PAS. Yang lain semua ni macam-macam. Nantilah saya cerita lain. Kan? Lain-lain presiden saya tak nak sebut lah. Saya tak nak pelekehkan lain-lain parti ni. Kalau parti UMNO tu tak payah cerita lah. Minta maaf lah orang UMNO. Kan? Hancur dah Presiden UMNO ni. Kan? Hancur dah. Hari ni ya dekat Johor. Kita akan lawan. Mereka mau lawan semua, kita lawan semua. Ya Johor bubar, besok Negeri Sembilan bubar. Selangor cukup, Mas Pak Amir, are you ready? Bubar Selangor. Dia cakap, belum balik dia telefon. Zaid, tengok aku punya speech ni. Politik itu, hantau lah. Kan? Zahid pun kata, I know sir, you are my teacher, you cikgu saya. Kan? Ini geng-geng UMNO ni, dengar baik-baik. Kan? Jangan jadi bodoh. Tapi orang jerantut UMNO pandai lah. Sebab tu menang semua. 4-0. Tapi kita nak diperkekalkan. Malah diperhebatkan. Melainkan mereka bersama kita. Presiden PAS dah buat kenyataan bahawa ni tadi pun bekas ketua mantan ketua muda ahli parlimen pun sebut. Kita book open untuk kerjasama. Tetapi asasnya apa? Asasnya agama. Janganlah rumah bangsa. Rumah agama. Bangsa tak cukup, saudara. Lawan Anwar Ibrahim ni tak cukup bangsa ni. Bangsat boleh. Silap jadi bangsat. Betul. Lawan Anwar Ibrahim jangan main-main. Kamu kata kamu hebat, dia lagi hebat. Kamu kata kamu hebat, kenal ulama, dia lagi kenal ulama. Kamu kata kamu paling hebat lawan Palestin, dia lagi hebat lawan Palestin. Tapi dalam masa yang sama, dia paling hebat dengan Zionis. Dia paling hebat dengan Turki judi. Dia yang bagi ruang kepada Menteri Pelancongan jadi tunggang langgang semua ni. Bukan senang nak lawan. Sebab itu lawan atas nama agama. Duduk dalam panji agama. Ini tadi Ferry dah sebut tu, kan? Agama. Pegang kepada agama. Kita serukan kawan kita. Anak-anak muda khususnya. Dah mula dah bangkit. Semua dah sorang-sorang tinggalkan. Yang ada lagi tinggalkan. Jangan ikut Anwar ni. Dan tinggalkan, bukan sekadar tinggalkan, dan seberang masuk bersama kita di bawah panji agama. Ini bukan soal Anwar saja. Ini bukan soal AI Anwar Ibrahim saja. Ini soal AI Artificial Intelligence. Soal masa depan. Soal akhir zaman. Soal serangan pemikiran. Soal serangan Facebook. Serangan AI. Serangan macam-macam teknologi. Yang akan merosakkan nilai kita sebagai manusia. Nilai kita sebagai masyarakat. Ini semua dirosakkan oleh teknologi-teknologi ini. Ya, dengan Zionis, dengan Israel, dengan Amerika Syarikat, dengan perangai Trump dan sebagainya ini. Ini bukan fenomena Trump saja, ini fenomena akhir zaman. Jawapannya apa? Solusinya apa? Solusinya ialah Islam. Dan itu sebab saya masuk Islam, masuk parti Islam. Itu saja. Tak ada politik, tak ada apa. Saya serah borang sendiri, saya pergi pejabat parti. Saya call seorang saja kawan lama saya, Ustaz Deris. Sama-sama dengan saya, sekarang dia naik Presiden PAS, saudara Tok Taqiyuddin, sama-sama dengan saya dalam SPRM dulu, jawatan kuasa SPRM. Kita bagi tahu mereka, bila saya dah serah. Ustaz Idris masa saya nak serah, saudara Taqiyuddin selepas saya serah. Sebab saya masuk bukan, tak ada langsung politik, itu yang saya faham. Saya duduk belajar, dah tak ada apa kerja buat, saya duduk di Indonesia, pesantren, keluarga saya di Indonesia.
banyak pesantren sebagainya, saya duduk buka kitab Nihayah Tafsir Jabari, Tafsir Inayah Bidayah Ibnu Katsir dan sebagainya. Baca, kita dalami lagi dalam, lagi jelas. Akhir zaman kita solusinya ialah untuk pegang tali Allah dan bersama-sama dengan panji Islam. Takbir. Jadi jangan saudara, jangan bimbang ya. Gerak terus, gerak ke hadapan. Tapi dalam masa yang sama, saya beritahu ke kawan PAS, jaga. Ya, jaga betul-betul. Ya. PAS hari ini bukan macam PAS dulu. PAS hari ini dilihat sebagai bakal Perdana Menteri yang merintah kerajaan. Ya. 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 Pengurusi Perikatan Nasional dari PAS hari ini. Alhamdulillah. Takbir. Ya. Tetapi kita juga harus punya kekuatan dan kemampuan untuk berdiri sebagai kelompok yang akan memerintah. Orang pandang kita lain. Musuh pandang kita lain. Persiapan musuh kepada kita pun beza. Kalau dulu mereka mungkin pelekehkan, apa, seakanlah menang pun sikit, tak boleh puasa. Sekarang, beza. Bila musuh pandang kita serius, kita juga harus lebih serius. Ya, kena jaga betul-betul. Apa kita nak cakap, apa kita nak ucap, ya, gerakan kita apa semua. Ya, ada sedikit banyak pengalaman saya bersama dengan dia orang, saya tahulah taktik. Ini taktik kotor, macam-macam dia buat. Yang kita tak cakap pun dia akan buat kata kita cakap. Yang si Yusof Rota, dalam kereta pun ada ganja, ada pistol. Kan? Tak ada pistol betul, pistol mainan pun jadilah. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul. Kan? Yusof Rota dah kena dalam mahkamah. Saya sebut tadi, ini Perdana Menteri gila. Kan? Dia boleh buat kerja gila macam ni. Sebab itu kita kena jaga. Kita kena perkukuhkan, jaga, yakin, dan betul-betul kita berpegang dan berpaut dan bagi kepatuhan kepada Presiden. Alhamdulillah, saya adalah tak selalu jumpa, sekali dua aja saya jumpa dia. Walau masa student lulus di Universiti Islam, tahun akhir tu saya selalulah di masjid. Damansara tu dia selalu mengajar setiap bulan. Saya masa tu dia pun tak kenal saya pun dari jauh saja. Tapi bila jadi pemimpin saya jumpa pun sekali dua. Tetapi cukup dalam beberapa jumpa yang sedikit itu dalam sangat-sangat kritikal untuk saya buat keputusan, dan saya yakin dan cukup yakin. Dia adalah seorang pemimpin, murabbi, pemimpin besar, pemimpin yang mendapat pertolongan dari Allah SWT untuk memimpin kita dan menyelamatkan kita. Maka kita pegang dan paut betul-betul. Serangan kepada beliau juga luar biasa. Kita pertahankan. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah SWT. Ini kekuatan PAS. Dia letak dan junjung Islam jelas dan dipertahankan. Islam itu dipertahankan. Ada yang tak betul, ditegur. Baru ni dalam kes ulama kita yang terkenal, yang kita hormati juga. Ada tersasul sikit, dibetulkan. Kenapa? Karena Islam itu melebihi sesiapa. Najib dulu musuh. Musuh, kalau di Pahang ini, musuh nombor satu lah, PAS Pahang. Najib di Pekan tu, lawan PAS lah, tiap kali bilang ayah. Tetapi bila dia dizalimi, ada perintah tahanan, yang dia ini patutnya duduk rumah, tak duduk rumah. Itu zalim. Orang yang patut duduk rumah, duduk dalam jail, itu zalim. Al-Zuriyat, Al-Huriyat, kebebasan itu besar dalam Islam. Dosa besar, orang yang sepatutnya bebas, tak bebas. Atas dasar itu PAS mempertahankan Najib. Bukan kerana Najib kawan, dia musuh. Tapi kerana prinsip Islam. Keadilan itu yang dijunjung dalam Islam. Yang diletakkan dengan jelas, dengan berani dipertegaskan oleh Presiden PAS, timbalan dan pimpinan-pimpinan lain. Ini kekuatan kita, kita perkuatkan. Alhamdulillah saudara punya tokoh-tokoh hebat di Jerantut ini, anak-anak muda. Saya yakin insya-Allah kali ini kita akan menang lagi. Bukan sekadar di Jerantut 4-0, insya-Allah seluruh Pahang ini. Insya-Allah kali ini, pilihan raya kali ini kita akan menang dan kita julang panji PAS, panji Islam untuk memerintah di negeri Pahang ini. Insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.